Alright guys, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to channel Aimin guys. So hari ni Aimin nak buat apa? Bekas minum kucing yang baru. Sebab bekas tu dah bocor lah guys, tak boleh pakai. Jadi kita buat idea baru, kita nak buat yang baru lah. Kita pakai menggunakan botol dan kabel tie. Potong tu guys. Kita potong jadi tu jadi macam ni, dah terbuka. Okey, jadi kita potong yang tajam ni, nanti kucing nak minum susah guys. Kita perlukan botol air dengan kabel tie je. Kabel tie tu kita boleh ni sangkut dekat sangka dia punya besi tu. Bahaya guys, tajam sini. Dulu uji guys, kaji dia. Kena potong sikit lagi lah. Alright guys, kita dah potong. Okey lah kalau dah minum. Ni pun tengok YouTube je guys, cara nak buat dia. Ni minum. Potong. Lepas tu kita uji kaji betul Okay, rasanya dah luas ni. Jadi guys, ni okey ni. Aduh, kita lubangkan ni ya guys. Kita lubang kat sini. Tu kita letak lah, kita tampal dia. Okay guys, stay tune. Alright guys, macam ni Aimin dah uji, tak pasal nak kabel type sampai macam ni. Macam ni je. Kita dah try masuk ke kucing tadi. Diorang lari sana lari sini okey, tak ada cabut, tak ada apa. Semua okey lah kat sini. Malas nak kabel type apa lah. Okey guys, sampai situ saja video kita hari ni. Kongsikan nak buat botol air baru untuk anak-anak kucing. Semoga kita berjumpa lagi di lain video guys. Okay, bye. Okay guys, sampai di situ saja video kebenaran. Supportlah video kebenaran. Ayo anak muda.